hujan. Tengoklah barang yang kita nak beli banyaknya. Telur. So, aku nak ambil dia 10 biji. Overwhelmed gila. Orang yang datang open house hari ni. Tengok buat apa. Sumpah ramai doa. Ya, dia jual minum koktel. Siapa dok? Sedap tak? Kita ada nasi tomato. Harap cukup lah. Amin. Amin. Tengok sikit. Ini namanya, Daging masak hitam. ini namanya kambing. Kambing masak tai. No! God, please, no! 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 Apa dia ni cakap? Ya Allah. Rosak video aku. Puding coklat. Puding kai paling tak sedap dia punya. Nasi impit banyak lagi. Kenapa tak ada siapa nak makan? Dengan air kita orang buat. Ada sandwich. Tahu tak? Misalkan dia cakap, ni favourite saya ni. Terus dia, saya suka makan sandwich juga. Ya ni. Beli lauk baru. Let's go. Tinggal sikit. Kita teruskan dengan legacy ni. Ni apa? Kek apa? Ini nama kek batik. Ni namanya brownie. Tengok ada nama saya. Semua ada nama saya. Nampaknya dengan okay lah. Next. Saya punya ikut kerja Margarita Bakes. Servis yang bagus. So, just tak tengah ni 245 je. Paling baik TO. Panas. Tak apalah. Semua TO juga. Ni TO kita orang buat. Boleh ambil satu tak? Tak boleh. Cream puff. Astagfirullah, tak cukup. Saya buat ni. Ni saya buat. Saya buat makaroni goreng. Ni adik saya buat. Ni kuah kacang adik saya buat. Sedap. Tada. Tengok aku apanya. Orang suka roti telur. Tadi aku dengar ada orang puji roti telur. Dia kata dia favourite roti telur. Sebab aku buat. Walaupun dah tengah hari, tapi still ada orang nak ke. Tada. Kenapa tengah hari? Tak sempat lah nak record everyone kat luar. And I'm feeling so overwhelmed sebab ramai sangat datang. Tadi siap pelambat wak. Sebab kita ni lambat sampai. Dia dah explain lah sebab apa dia lambat semua. Okay, kita faham dia. Dia pun jauh dia kata. Nasi dah tinggal sikit tau. Sekarang baru pukul 1, pukul 2, 25 minit. Lauk ada banyak lagi, cuma nasi dah. Kita orang ada masak a few things lah. Pun dah nak habis kan? Kita tunggu nenek dengan Mak Long dengan Pok Su datang. Apa perasaan anda buat ni? Saya rasa macam gembira juga. Open house. Yes. Nawal lah orang ni hias. Tengok tak laku ke? Saya buat ni tak laku siap sebab tak sedap dan tak manis. Tak ambil lah tau saya buat. Oh awak buat ke? Tapi tak sedap pun, tak manis. Lepas tu dia cakap okey je lah. Lepas tu Malang kata tak apa, nanti kecil manis. Ikonik tempat basuh tangan. Apa kulit tu? Maklum lah. Yeah. Dengan nenek. Yeah. Where are you, babe? Okay. Selamat Raya. Hello. Selamat Raya. Duduk dalam. Mana berluar kan duduk dalam.
Mana? Mana ni? Sini. Okey. Lambat datang. Tunggu balong memang kahwin. Penatnya pagi ramai yang datang. Dalam setengah hari dah kurang sikit orang, alhamdulillah. Apalah budak ni. Apa? Hah? Apa cerita-cerita ni? Hai korang. Apa lagi? Bye. Thank you datang. Kita hantar rumah kan sekarang kata kena hantar rumah yang mana satu kau ni. Guys, nanti korang demam lah. Jalan. Tak apa, MC. Tiba. Bye korang. Jumpa lagi. Ni datang. Bye. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kak tu pun baik. Kesian dia seorang-seorang. Tak ada. Akak dah bayar je dah. Bayar baki.